Johan mahu anak-anak hormat isteri. Kalau mak panggil tak menyahut daripada belakang. Aku sepak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyampai radio dan usahawan terkenal, Johan, atau nama sebenarnya Muhammad Yazid Lim Muhammad Aziz, mengakui dirinya sangat tegas dalam mendidik anak-anak. Menerusi potongan klip video temu bual dalam program reality Nona, Johan menegaskan agar anak-anak menghormati isterinya. Ozlinan Wati sebagai seorang ibu kerana sudah berkorban nyawa untuk melahirkan. Anak aku kalau aku panggil tak menyahut tak apa. Tapi kalau mak mereka yang panggil kau tak menyahut. Daripada belakang aku akan sepak. 9 bulan dia gendong tapi bila mak kau minta tolong. Tak menyahut tak datang memang akan kena dengan aku. Kata Johan, aku dah bekalkan pendidikan, ilmu, agama dan 3 perkara ini. Kau keluar cari kekayaan sendiri. Kalau ada yang cakap kau anak orang kaya, kau kena sedar diri. Yang kau hanya anak kepada orang kaya tapi kau sendiri tidak kaya. Saya tidak peduli penerimaan anak, contoh kita nak Allah sayang. Ikut cara kita atau ikut cara Allah sama juga dengan awak sayang. Kepada anak, nak anak sayang kita, kena ikut cara kita bukan ikut cara anak. Sebab itu kadang ada anak pijak kepala. Tambahnya lagi,